Jadi dulu saya datang ke Bandar Raub. Sebelum itu mengajar di SK Mat Jabbar. Kemudian berpindah ke Cina Kelau. Anak saya yang sulung saya keluarkan dari SK terus ke Seriti dalam keadaan waktu itu hanya ada 8 orang pelajar. Kelasnya di bangunan rumah kedai itulah, bangunan kedai, lep kedai. Dengan anak saya nya alhamdulillah, maksudnya waktu di pra sekolah dia cemerlangnya, jadi menjadi murid target lah untuk sebagai pelapis waktu itu di SK Mat Jabbar. Jadi kita pun mengajar situ, rakan-rakan sahabat kita yang apa ni, seperjuangan tenaga gurunya. Jadi mereka melihat rugilah. Satunya anak yang berpotensi dihantar ke sekolah swasta yang baru ada 8 orang, yang bangunan fasiliti pun tak ada. Tapi keberanian kami lah, saya dengan isteri, kerana melihat kita dah jumpa dah di Selangornya Seriti macam mana, di Kelantannya Seri, sekolah rendah Islam. Jadi kita mencari-cari dan alhamdulillah masuk ke Raub ada. Bila ada tu tak fikir banyak lah, kita dah menilai keseluruhannya. Dan alhamdulillah hasilnya kita boleh lihat sekarang ini. Kalau lihat secara luas lah dari konteks Pahang ini sendiri, dan tuan-tuan boleh pergilah ke Seriti di Kuantan. Kalau tak silap Seriti Irsyad kan ada 3 kan? 3 cawangan kan? Dan kalau lihat ke Super SBP Ulul Albab, majoriti budak Seriti. Kalau lihat ke MRSM Ulul Albab, majoriti budak Seriti yang mendominasi. Kan? Yang dulunya orang sangka macam mana budak tahfiz nak bersaing di lapangan, tak ada akademik kan? Tidak berlaku. Sebenarnya di Seriti ini menyediakan, kalau pada saya lah, memang nilai tambah berbanding dengan SK. Saya mengajar di SK, dan kita tidak nafikan setiap sekolah ada kelebihan tersendiri. Cuma fokus, kalau kita nak anak kita ke arah tahfiz tanpa meminggirkan akademik, Seriti lah yang terbaik. Sebabnya akademik dia ada, kafah pun ada, diniah pun ada. Maknanya package lengkap. Tinggal lagi anak kita lah mampu ke tidak. Macam saya sendiri, sebelum hantar ke anak ke Seriti ni, kita siapkan anak kita melalui pasti. Jadi saya menguruskan juga pasti mantik di Gali Tengah, dan cawangan kedua ada di Bandar Raub, di Taman Raub Utama. Baru je buka tahun ni. Tahun depan insya-Allah pertama belajar.